Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Zulfa Qayyum. Dan saya Adib Naufal. Kami membawakan liputan khas sempena program First Day at School, anjuran unit bimbingan dan kaunseling SMK Bayan Lepas. Tujuan utama program ini diadakan adalah untuk menyambut kehadiran murid pada sesi awal persekolahan serta mewujudkan suasana yang mesra dan positif. Menariknya, murid-murid yang hadir ke sekolah juga berpeluang mendapat susu kotak Dutch Lady sebagai tanda galakan dan tanda sokongan terhadap amalan pemakanan yang sihat dalam kalangan murid. Reaksi murid-murid jelas menunjukkan keterujaan dan kegembiraan, terutamanya bagi murid-murid baharu yang pertama kali menjenjakkan kaki ke alam sekolahan bagi sesi ini. Secara keseluruhan, program ini berjalan dengan amat baik. Bukan sahaja dari segi kehadiran, malah ia berjaya mencipta emosi dan motivasi yang positif untuk sepanjang tahun. Saya Adib Naufal. Dan saya Zulfa Qayyum melaporkan untuk Bayan Media Production SMK Bayan Lepas. #Jom Sekolah.